bila seseorang itu tak mau dibuat tahlil atas dia, adakah dia Wahabi? Nanti saat dulu, sabar saat dulu. Ni kata masalah kita suka label-melabel, kita tak tahu lagi pola ikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Allah yarham Tok Guru ni Aziz Wahabi? Dah. Sebab dia wasiat jangan buat tahlil lepas dia meninggal. Tok Guru ni Aziz meninggal tu milah. Lama kita sedekah Al-Fatihah pada benda Al-Fatihah. Kita niat hadiahkan pahala. InsyaAllah sempat. Baik. Saya pun hadir majlis kami dikebumikan Tok Guru ni Aziz Sepdi di Kelantan, di Pulau Melaka saya pergi. Dan memang semasa jenazah Tok Guru dibawa ikut salah seorang ahli warisnya, tak silap saya, Ustaz Ni Abdul, dia pesan, dia kata tidak ada majlis tahlil secara rasmi di mana-mana masjid ataupun surau dan sebagainya. Dia kata ayah tak benarkan lah, lebih macam itulah bahasanya lebih kuat. Jadi itu adalah amanat, itu adalah wasiat. Cuma persoalan dia, bila seseorang itu tak mau dibuat tahlil atas dia, adakah dia Wahabi? Nanti saat dulu, sabar saat dulu. Ni kata masalah kita suka label-melabel, kita tak tahu lagi pola ikut, kita tak tahu lagi. Kita kena pergi kepada perbincangan, baca Al-Quran, kita nak hadiah kepada si mati, sampai tak pahala tu. Ni perbincangan di kalangan fuqaha. Dan saya tak mau sebut secara detail di sini, kerana ada di kalangan mereka yang kata sampai, dan ada yang kata tak sampai. Jadi di sana, almarhum Tuan Guru kita ni, dia mungkin berpegang dengan pandangan yang tak sampai. Tapi adakah dia menafikan hadis Nabi yang menyatakan bila mati anak cucu Adam ini akan terputus semua amalan, melainkan 3. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan juga sedekah yang jariah. Kalaulah anak dia doa, anak Guru ni doa, sampai tak pahala? Sampai. Dan kalaulah kita buat macam ni, contohnya anak dia baca surah Yasin ataupun apa-apa surah, dan kemudian dia kata, ya Allah, jika ada pahala kepada bacaan aku hari ini, aku hadiahkan kepada ayahanda. Sampai tak? InsyaAllah sampai. Dan itulah qaul yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ada perbahasan menyatakan bahawa bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mati ataupun tidak. Tetapi yang tidak ada yang menolak, iaitulah membaca doa sampai kepada si mati, insyaAllah. Kita pergi ziarah kubur, kita baca doa. Baik, tahlil ni apa? Sebelum kita nak kata kalau tak buat jadi Wahabi, kalau buat tak Wahabi, contohnya. Jadi ini adalah tahlil itu salah satu daripada himpunan ayat-ayat Al-Quran, himpunan selawat-selawat ke atas Nabi, dan juga zikrullah kepada Allah, dan kemudian di akhirnya doa. Dan di antara maksud doa tu, jika ada pahala dihadiahkan khusus kepada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Maka itulah poin dia. Poin dia sekarang ni, Tok Guru di Jam Ngaji Deobandi, dia punya Darul Ulum di Ilyah. Dia ada trademark dia sendiri, dia ada pegangan dia sendiri. Kalau kita tengok dia semayang macam mana, kita nampak dia muyul ke arah pandangan Imam Hanafi. Kalau dia berpegang dengan pandangan Imam Hanafi, dia seorang alim, dia orang mengaji. Apa masalah dengan kita? Tak ada masalah. Kita hak erti mazhab Syafi'i, kita buat mazhab Syafi'i. Yang masalahnya satu lagi golongan saling salah menyalah. Sebab apa? Dia berasa dia seorang pandangan betul, orang lain semua salah. Yang ni sebenarnya sikap. Ni sikap. Bila kita mengambil pandangan, okey, baca Quran sampai. Dia kata, tak sampai. Ni bid'ah, ni dolalah, masuk neraka. Senangnya hang neraka tu kan? Kita ni, kalau contoh tu Guru dia Aziz, dia tak buat tahlil pun. Adakah dia dalam video-video dia kita tengok dia tahlil? Tak saya banyak lagi. Dan saya pun pernah duduk di Kelantan beberapa ketika, duduk di Pasir Tumbuh, dan beliau selalu ziarah Tok Guru Pondok. Tok Guru Pondok ni semua buat tahlil. Tapi dia tak buat tahlil, adakah dia ada satu gap di antara dengan Tok Guru ni? Saling hormat menghormati. Ya, kamu tak mau buat tahlil, tak ada masalah. Aku nak buat tahlil, aku pun tak marah kat hang. Lebih kurang betul. Hiduplah kat harmoni. Masing-masing berpegang dengan pandangan masing-masing, dan masing-masing tidak menidakkan hujah yang dipegang oleh kumpulan masing-masing, dan hidup dalam keadaan bersatu padu dan saling hormat menghormati di antara kita. Senang, insya-Allah damai. Tapi masalahnya bila ada satu kumpulan yang dia rasa dia semua pandangan dia, dalil dia sahih, dalil dia betul orang, hal lain semua salah, itulah yang akan sikap. Bagi saya ni sikap. Dia bukan isu betul dan salah, tapi sikap ni dia nak tunjuk diri dia dan nak kata dia berpegang dengan pandangan yang paling betul. Itu masalah.
Dan itulah yang saya rasa perlu diberikan pemahaman dan juga nasihat dan berterusan. Mudah-mudahan kita tidaklah dan terlalu cepat melabelkan orang. Wallahu alam. Itulah yang saya boleh komen secara umum dan secara kita menghormati. Kita hormat Tok Guru Aziz ni kerana dia sendiri pun tak pernah mengata lebih kurang pada Tok Guru yang lain. Tok Guru yang lain pun tahu pahaman dia macam mana, tapi tak pernah pun nak kata lebih kurang pada Tok Guru Aziz sebab masing-masing berpegang dengan ilmu masing-masing. Kita semua tahu dalam mazhab akidah ni ada dua, khalaf dan salaf. Dan yang paling aslam, paling bagus kita kembali kepada zaman salaf. Itu serah semua bulat-bulat kepada Allah. Dan itulah yang dipegang oleh Tok Guru kita. Tapi dia takkan menyalahkan orang lain sampai menghina orang lain belajar sifat 20. Tidak. Kita hak yang cara orang yang tak alim, orang yang baru nak belajar, nak mengenal, nak mengerti, bukan bermula dengan belajar sifat 20. Dan akhirnya bila dah tahu hakikatnya, ketuhanannya, akidahnya macam mana, kan kita berpegang dengan pandangan yang salah. Sebagaimana salaf yang betul lah, bukan salafi yang telah didakwa oleh orang hari ini. Itu tak betul. Wallahu a'lam bishawab. Dekat itulah yang saya boleh komen kan. InsyaAllah mudah-mudahan adalah manfaat.